Okay guys, hari ini kita akan cakap mengenai ini. Okay, this is the Touch and Go Visa Travel Card. Okay, kad ni baru sampai dekat saya after saya apply dekat Touch and Go e-wallet app pada harga RM20 dan dikesampailah kepada anda. Okey, so kad ini beza dia yang paling besar sekali untuk pengguna-pengguna, iaitu kalau yang travel visa card ni dia lebih fokus kepada anda yang itulah yang banyak nak travel lah basically. Okey, dan yang obviously kelebihan dia adalah 2-3 benda. Itu satu, bila korang belanja dekat overseas guys, benda ni boleh berikan anda cashback sehingga 3%. Okey, 3 tu 3% lah the maximum tier, dan 3% tu untuk perbelanjaan di overseas. Kemudian pula kalau dari segi foreign exchange, okey, yang ini guys, Touch and Go ataupun dia punya subsidi semua tu, dia tak ada ambil sebarang charge bila korang nak convert duit daripada ringgit Malaysia dan belanja kat mana tempat korang nak belanja lah. Contoh, biasalah korang belanja dekat Indonesia, okay? Usually bila korang tap payment card korang dekat mana-mana tempat dekat Indonesia, dia orang akan ada charge untuk convert duit Malaysia ringgit kepada duit rupiah. Ada charge kat situ. So kalau Touch and Go card ni dia tak ada, okay? Dia advertise as 0% markup rate, dan dia akan ikut nilai conversion ataupun nilai rate rupiah ataupun mana-mana wang yang korang nak guna tu, ikut rate Visa directly, okay? Which is based on the research, agak kompetitif lah, okey. Kemudian pula kalau korang nak withdraw duit dekat luar negara, gunakan kad ni, dia korang boleh withdraw sekali sebulan secara percuma. Dan selepas tu dia akan charge RM10 lah setiap kali korang nak withdraw, okey. As for itulah goal, basically the perbezaan paling besar sekali Touch and Go travel card ni dengan yang regular Touch and Go Visa card, okey, sebab dia ada provide cashback dan dia penggunaan dekat luar negara lah kebanyakannya, okey. Jadi ini adalah salah satu option yang korang boleh gunakan untuk korang berbelanja di luar negara dengan mudah lah, okey, sebab korang basically boleh tap card ni, it will be valid dekat mana-mana terminal yang korang gunakan in most countries yang accept kad Visa, dan dia akan tolak duit direct daripada korang punya e-wallet app lah, okay. Jadi itu dia guys, just to a quick introduction kepada Visa Travel Card ni. Sebab benda ni guys, saya sebelum ni dah pakai yang Visa card yang lama tu lah, Touch and Go yang standard tu. Tapi kalau untuk kegunaan travelling untuk keluar negara especially, this card actually akan bagi anda lebih banyak kelebihan lah, especially daripada segi cashback semua benda tu. Definitely you gonna get that lah. Kemudian dari segi dia punya conversion rate, and also dia punya ATM withdrawal rate semua benda tu lah, okay. Jadi kalau korang banyak travel, this might be a good option untuk korang consider, yang mana korang boleh dapatkan dengan mudahnya just through your Touch and Go app. RM15 application fee, RM5 delivery fees, dan korang boleh dapat dan gunakan kad ni lah untuk korang travel. In fact, dan gunakan dalam Malaysia pun boleh, but I think the cashback is probably limited kepada travelling overseas sajalah, okay. Jadi tu dia guys, ini adalah Touch and Go Visa Travel Card. Just excited nak share kepada anda sebab saya pun baru dapat kad ni. Very slick, of course tak ada nombor, sebarang nombor pun tak ada, so it's a form of security jugalah dari segi itu. And then guys, untuk seterusnya guys, untuk video next, saya akan start to compare. Saya akan share pada anda lah comparison properly kad ini, Big Pay card dan juga Wise card, which is antara 3 kad yang sangat popular untuk korang yang selalu travel, dan definitely ada kelebihan dan kekurangan dia masing-masing. But as a big spoiler, saya beritahu anda, kalau sekarang saya sendiri kalau saya travel, saya akan bawa Wise card dan saya akan bawa kad ni lah, okay. Jadi guys, that will be it for this time, Touch and Go Visa Travel Card. As usual, korang boleh apply melalui korang punya Touch and Go e-wallet app. Option yang ada selain daripada regular Visa card lah. Dan again, kalau korang memang banyak travel, this is actually a very good option to consider dalam perbelanjaan anda, okay. So guys, thank you so much for watching. Sampai jumpa dalam video seterusnya. Don't forget follow, dan stress jangan buat tattoo.